siapa yang tak edit weh, ada kan. Tapi kalau kata hang tak kisah pasal berat, hang nak nampak lebih gah, lebih best, hang pakai dia ni. Harga second hand, harga baru confirmnya 18,200, mesti atas 1,400 lah silap, ataupun atas 1,500 consider murah. Second hand dia below 1,000, atas pada 500. Berapa exactly aku tak sure. Macam nak tahu harga yang betul, hangpa buka internet, hangpa tengok marketplace, merata marketplace, merata platform, hangpa compare, cari ya. Lupa sembang-sembang, tak tengok dalam. Wish, memang betul dia kata dia tertipu. Yang ni penuh kau-kau, aku tak payah teropong. Yang ni sebenarnya bukan haze bang. Okey, yang abang kata haze tu, yang ni adalah fog. Kalau dia bukan fungus, dia adalah fog. Kalau kita cuci dia tak keluar, dia adalah fog. Kalau fungus, dia bintik. Dia tak ada corak macam pokok Christmas tu. Dia ada beza. Ada haze, tapi yang ni fog bagi aku lebih banyak. Kerana kau nak buka nombor 3, takkan 18,270 kan. Memang cikgu ni dia suka sangat-sangat lah ni. Nanti aku buka luar. Okey, nombor 3 dia tulis yang ni case rare kan. Dia jadi, aku rasa cikgu ni dia macam aku. Dulu aku pakai 35mm f2 1.4, 1.8 aku tak sure aku pakai tak pakai, tapi 35mm aku pakai melebihi 10 unit, 10 biji. Tak sama brand, ada yang sama brand, aperture tak sama, function tak sama. Disebabkan aku nak cari lens yang mana yang paling ngam dengan aku. Yang paling aku suka tip-top sebenarnya adalah 35 1.4 art. Okey, yang tu kalau tak kisah berat. Tapi kalau aku nak ringan, aku suka 35 f2. 35 1.4 manual pun aku ada, Nikon yang auto pun aku ada. Tapi aku lebih prefer 35 f2 AFD dengan 35 Sigma art. Macam, dan aku tak pakai dalam satu masa semua lens tu. Aku beli jual. Yang ni 3 lens sama. First time aku jumpa hardcore ni. Okey, Tamron 18-27-0 Rizzo Drive, made in China, lens second hand, dibeli daripada seller Chinese dari marketplace. Usia ada tarikh pada 24/11/2005. Dia beli harga 250. Murah. Serius murah. Seller kata elok semua okey, tapi scam. Bila murah kena scam, normal lah. Rupanya autofocus tak fungsi. Alamak, lens ada haze dan fungus. Okey, beli kononnya ingin jadi second lens bagi menggantikan semua 18-270 yang lain. Kira aku buka secara random, tapi macam ikut turutan betul-betul macam dia nak. Tak ada punya kerja. Okey, bolehkah autofocus dibagi? Jika boleh, ianya memerlukan polis sekali. Okey, nanti aku tengok dan aku akan sembang dengan owner. Nak cakap boleh minta boleh, nak cakap tak boleh minta boleh. Ni version sama, aperture sama. Kalau gelas yang ni cantik banyak. Gelas yang ni cantik banyak ni Canon mount. Dia Canon user. Okey, Canon mount. Oh, dia Canon user, bukan Nikon mount. Yang ni Canon user ni. Bagi aku lah sedikit tip. Siapa-siapa, kalau pisau nampak sikit ke apa. Okey, siapa-siapa yang beli lens second hand, okey, ya, siapa-siapa yang beli lens second hand, nanti aku nak edit video ni nampak pisau. Aku yang komen sekalipun, aku tak beli lens
yang okey, Ustaz, aku tak beli lens yang masalah, lens yang rosak. Sebab apa no? Aku tak mau tanggung risiko dia. Jadi kalau kata nampak user biasa, belilah lens yang elok walaupun mahal berbanding beli lens yang murah. Ada banyak problem. Apa nak gamble boleh, ada aja customer aku yang gamble benda 3-4 ribu dia dapat harga 1,000 lebih, bawah 1,000, habis tu main service repair jadi berbaloi. Ada yang tak jadi, yang tu nasib masing-masing. Okey, item yang keempat dah. Memang kena potong, dia punya ni kuat. Item yang keempat dia, nasib baik lens slang geng. Yang ni ya, yang paling aku nak jumpa, aku nak tengok. Sebelum ni biasa main, tak biasa main aku, mungkin biasa main sekali kot. Ni yang kedua, Tamron 18-400mm terpakai second hand lens kesayangan. Beli di sebuah kedai di Berjaya Times Square KL. Beli pada tahun 2022. Simptom tuning masalah focusing pada sekitar wide 18-30mm. Jarak dekat problem. Fokus depan, belakang yang sharp. Mula beli tiada masalah. Sekarang semakin rumit. Masa dia beli okey, dia dah pakai-pakai jadi tak okey. Terpaksa guna manual focus untuk keadaan full wide. Okey, kegunaan pelbagai, tak lagi sukan event, keramaian dan travel. Getah grip sudah longgar dan diganti dengan gelang getah. Yang ni ganti pakai silikon ni lebih bagus daripada yang original. Kalau hampa punya belum rosak, bubuh lah yang ni kat atas. Memerlukan calibrate semula. Okey. So macam 4 jenis lens, macam-macam perangai. Siapa-siapa yang belum beli lens atau merancang nak beli lens, okey, teringin nak beli lens, kat sini ada 18-2703 unit, kat sini 18-400. Abaikan 3 ni, hampa cari 18-400. Sebab apa? 18-400 memang dia akan mahal sikit, berapa ribu aku tak sure, okey. Tapi satu dalam semua. Han nak pakai hobi, han nak pakai buat job, han nak pakai berjalan, sangat best. Kalau berat, dia ni paling berat. Dia ni lebih berat pada dia ni. Tapi dia punya berat tu tak adalah yang melampau mana sangat. 70-200 lagi berat weh. 24-70 Canon lagi berat kan. Ini dapat 18 400mm. Aperture dia sama dengan dia ni 3.5 5.6. So not bad. Sebab apa? Yang ni sampai 270 lah. Yang ni sampai 400. Yang kali pula kali lagi 1.5 atau 1.4. Yang ni ke level angan. Kalau tak, hampa tak faham, jangan faham lah. Dan 4-4 ni hanya untuk kamera crop. Baru dia berapa ribu, aku tak tahu second hand dia. Sepatutnya kalau yang ni 1000 plus mana, yang ni patutnya 1500 plus mana. Tapi hampa tengok kat internet lah. Okey, tengok kat internet lebih detail, lebih faham nanti. Gelas dia consider masih cantik dalam semua condition. So takat tu je aku live hari ni. Okey, siapa yang nak walk in jumpa aku buat kerja di Aitam Penang. Okey, aku buat kerja di Aitam Penang. Boleh mai jumpa aku. Cara nak jumpa aku senang, nombor phone aku di bawah, di tepi, di atas. Ambil nombor phone yang ada call biasa, jangan call WhatsApp, aku tak jawab. Text message, voice message atau video message, okey, apa hantar, insya-Allah aku jawab. Sama juga kalau hampa yang nak tanya aku, yang just nak servis, nak tanya harga, nak servis, nak repair apa semua kan. Okey, hampa nak tanya, hampa WhatsApp aku, insya-Allah aku jawab. Let's say aku lambat jawab, lepas sehari aku tak jawab, sejam dua aku tak jawab ke kan. Esok tu hampa mesej lagi. Okey, hampa mesej lagi. Kemudian lepas 2-3 hari kalau aku tak jawab juga, kalau hampa boleh tunggu, hampa tunggu. Kadang-kadang aku kelapa pandang atau aku cuti. Thomas Sabtu Ahad aku cuti. Kalau aku cuti, aku tak jawab. Okey. Habis tu mungkin pada tunggu seminggu 2 ke, aku tak jawab, cari online mudah je. Okey, kalau untuk deal, kalau nak post 365 hari boleh post. Kalau macam ni daripada dari 9, kalau katakan hampa nak hantar by hand, appointment dengan aku. Appointment macam mana? Hari ni nak jumpa, hari ni bawa appointment, tak payah 2-3 hari awal. Mudah lah kan, simpan nombor phone aku. So takat tu je aku live hari ni. Dia 4 biji Tamron 1 ni. Bye, assalamualaikum.